1, 2, 3. Kami dari Ipoh. Okey, terima kasih semua, terima kasih. Ni dia rombongan Cik Yah Kak Sal daripada Ipoh Perak. Jadi kita pilih lah mana apa yang kita nak. Ya, ayam ada, telur ada. Ni apa, mihun pun ada. Ni laksam ada. Boleh pilih je mana satu nak. Okey, kita sarapan dulu ya. Sarapan dulu macam-macam menu, ada nasi dagang, ada nasi goreng, ada nasi lemak, ada. Okey. Di sini pusat. Di sini jantung. So itu salah satu daripada produk inovasi dekat sini. Semangatku. Dan kita juga boleh rasa, boleh testing. Tester. Cendawan goreng ada. Boleh rasa puan-puan. Di sini pusat. Tengok. Okey, ni kita ada goreng live kat sini. Boleh rasa lah. Digoreng pelawat datang baru kita goreng. Okey. Okey. Tu caranya. Oh, goyang. Itu caranya. Bengkel beg. Boleh tengoklah corak-corak dia. Banyak corak baru-baru. Ya. Okey, untuk makan tengah hari kita, saya akan bawa ke satu kedai tepi sungai. Tuan-tuan boleh tengoklah waktu air sungai sedang naik ni. Jadi kedai tu dia menjual masakan kampung. Kita ada kulit sisir, selalunya lah, siput sedut. Jadi siapa yang nak makan patin, harga patin standard dalam 20 ke 25. Itu standard harga patin seketul yang dah masak. Patin sangkar Kalau patin buah harganya dalam RM45 ke RM60 yang dah siap masak. Okey, ada minuman disediakan. Lepas tu kita kat IKS sekarang ni. Ya. Okey, kita rasa yang panas yang panas tu. Ni yang panas betul-betul ni. Percuma, rasa percuma. Rasa yang panas percuma. Dekat IKS ni rasa. Okey, steady ketua rombongan kita Puan Sal. Jual air gini Puan saya. Jual air jagung laku Puan saya. Tester free. Minum air jagung percuma. Daripada Ipoh Perak. Kak dah rasa tadi? Dah rasa belum? Tak tunggu beli je. Rasa. Ni rasa. Ni kat sini. Sedap. Sedap, boleh beli. Roti pound. Beli 12 je. Gendang berapa ringgit gendang? Tak cerita pasal gendang pun. Ayam dari Mana tester tu? Gendang RM6. Ayam apa? Daging 8. Daging 8. Ayam 6. Dendeng 13. Serunding 13. Okey. Beli. Siapa rasa. 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 Tu cara dia buat Genten. Tu kat sini dia banyak kepok keping. Kepok keping Ni kepok keping kat sini, banyak kepok keping kat sini. Okey Kak, selamat datang ke galeri toko. Mari masuk. Siapa nak tengok ni replika ni baju Seliman waktu dulu dia buat persembahan. Ni air tin sudi. Ni topi dia waktu persembahan dulu. Ni gambar Sudirman, ni ada koleksi Sudirman lah. Okey, ni lagu yang nyanyi lagu Lemak Manis Allah amboi. Pasal badan ni dia orang Temerloh. Okey, kita makan tepi sungai. Ini ada baung, apa namanya, baung lemak. Ni kita makan view tepi sungai. Main batu adik. Ya.
Minum. Cendol percuma. Ni daripada Ipoh Perak. Ya. Kacau. Ya, itu dia. Percuma je ditaja oleh pengusaha kedai. Lepas tu kita tengoklah produk apa kat dalam ni ada ya. Macam-macam ada Keluluk untuk ke apa ke kami tak bagi nama lagi. Laman keluluk tu yang ada lock sebelah. Yang kami wujudkan dari asalnya si pemilik produk ini sama di sini dan sama beberapa ahli jenis ini untuk makan sama ikan pedas apa nama lain. Rasa. Ni pucuk ubi garing. Kat sini je ada. Tempat lain tak jual lagi, tak buat lagi. Kat sini. Okey, kat sini sambal hitam. Sambal hitam RM10 je. Masak ke? Macam-macam buah manggis. Tersedok pula dah. Dia kena slow. Sedut. Oh, double. Oh, nyam. Semua 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua Kak Sal. Jumpa lagi. Menghilir di sungai Pahang, janganlah lupa kuala semata. Okey, selamat pulang trip Kak Sal daripada Ipoh Perak. Destinasi terakhir adalah Kampung Bukit Kelulut. Semua melambai. Okey, selamat pulang semua.